Okey kawan-kawan, Assalamualaikum. Semoga hari ini kita masih tetap sihat semuanya dan hari ini kita akan mengajak lagi untuk berkeliling di salah satu perkampungan yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana nama tempat ni kita belum tahu. Kemarin kita pernah masuk di perkampungan yang sebelah sana dan hari ini kita masuk di perkampungan ini. Apakah nama kampungnya itu masih sama atau tidak, saya pun kuranglah faham. Kita akan lanjut jalan ke depan. Dan suasananya tu adem kawan-kawan kerana banyak pokok kelapa. Nek. Assalamualaikum. Saya ambil video kampung, Nek. Mana? Ambil video perkampungan. Oh, ambil video kampung, Nek. Ambil waktu kampung. Orang tua gini anak dia ambil. Nenek siapa nama? Ha? Siapa nama? Timah nak. Oh, Timah. Umur berapa dah, Nek? Umur berapa umur? Beritahu nenek dah 96. Oh, dah 96. Kalau tak salah. Kalau tak salah, Nek. Berarti sebelum Indonesia merdeka, Nek. Ha? Sebelum Indonesia merdeka, nenek dah ada. Berapa? Sebelum Indonesia merdeka, nenek sudah lahir. Salah bodoh aku ni memang aku rumah teruling. Tak ada tak bawa diam. Ini apa nama kampung kita ni, Nek? Ini Celau. Oh, masih kampung Celau. Pulau Ladi, Kalau seberang sana kan apa? Ladi. Nenek tinggal sama siapa sini? Ha? Nenek tinggal sama siapa? Aku anak. Anak-anak. 3. Nenek masih sihat? Ha? Nenek masih sihat dah? Ini aku. Nenek. Ini. Kenapa tu? Aku jatuh. Jatuh. Lemah badan, Nek. Ha? Lemah dah badan. Badan. Aku hari satu Nenek orang apa? bertimbang 40 kilo. Oh. Dia pergi buat kilo bangsa. Malam sebangsa, pagi sebangsa. Nenek orang apa? Ha? Nenek orang apa? Orang apa? Orang Melayu. Oh, Melayu. Orang zaman dulu. Orang zaman dulu. Dalam budak aku. Okeylah, Nek. Saya jalan-jalan lagi. Ha? Pian nak jalan-jalan lagi, Nek. Jalan. Jalan lagi lah. Jalan. Pian. Berjalan dapat nak. Nek, ni ada rezeki. Ni nekah nenek ni. Di kau. Dari ini, bukan dari saya. Dari Makcik Sadiah Singapura. Ha? Di makcik. Makcik Sadiah untuk nenek. Di Singapura. Oh, untuk nenek Terima kasih lagi lah nak. Sama-sama. Syukur Alhamdulillah lah hidup kau. Kalau gitu, Pian jalan lagi, Nek. Ha? Pian jalan lagi. Nenek sehat-sehat selalu. Sehat jalan dapat. Okey, Nek. Pian jalan lagi ya. Itu nak duduk di bawah tak dapat. Tak dapat, Nek. Asal duduk di bawah ada kan. Duduk atas lah, Nek. Duduk atas saja. Dapat lah. Asal duduk tak pada. Okey, kalau gitu apa tu? Ha? Apa-apa, Nek? Ha? Nenek nak cakap apa tadi? Nanya. Nanya apa? Aku duduk di bawah ada asas nak begitu. Selentak. Kalau tak kalau nak begini dapat. Kalau nak duduk tengah macam ni kau tu. Kalau duduk selentak. Susah bangun kan? Nenek duduk-duduk kat kursi lah. Nenek sehat selalulah. Tinggal lagi dia punya buat nak kita apa. Nenek dengan ambil lah deras ke. Agak tentang saya yang tua, saya nak dia tu. Aku adik 15 kau. Oh, adik-beradik 15. Banyak. 10 lah balik. Oh, 10 dah meninggal. Tinggal 5. Tinggal 5. Jadi 4 lagi di mana? 4 lagi di mana? 4 orang?
Ha? 4 orang lagi di mana? Ya seorang kerja, entah kerja kat mana ke anak aku. Oh, kerja. Ya seorang ada kini. Oh, iyalah. Kau tahu tak engkau tentu tak tahu. Okey. Ini wanita. Rupa dia bagai was dah bagai walau tawa ke laut. Cari buat tak dapat. Mau ke laut kena lontar. Kali warnanya dia. Kawan-kawan kita jumpa ni nenek orang Melayu. Okeylah. Kalau gitu pian jalan lagi ni keliling. Kau ni gigi beli, gigi buat. Ini asli masih. Oh, masih asli. Aku gigi alah. Okey Nek, kalau gitu pian izin lagi Nek Mari ya Nek. Ya. Assalamualaikum. Syukurlah, alhamdulillah. Terima kasih Nek. Bye bye. Ini nenek dapat menyuti kawah. Ha? Lain nenek tak ber. Iyalah Nek. Mari ya Nek. Okey, kawan-kawan kita berjalan lagi. Itu tadi kita jumpa Nenek Fatimah umur 96 tahun. Orang Melayu. Pakai motor Nek. Motor saya parkir situ. Ha. Okey, kawan-kawan kita keliling lagi. Di situ apa tu Penasaran pula nak tengok. Apakah itu laut atau bukan? Cuba kita tengok. Ni ada macam WC atau tandas ni kawan-kawan. Oh, ni ada sampan. Jadi di sini kalau air pasang sampai sini berarti ni. Tu ada sampan. Cuba kita akan jalan lagi ke sini. Nenek tadi tu tangannya dah bergetar-getar kawan ya. Faktor umur lah sudah 96 tahun. Sudah hampir 1 abad. Semoga sihat selalu buat Nek Fatimah. Okey, kawan-kawan kita akan lanjut lagi ke sini. Nek. Assalamualaikum. Salam. Keliling ambil video kampung Nek. Dari mana? Saya dari Pinang. Oh. Oh, langsung tepi laut rumah Nenek Di sini ada buaya tak Nek? Oh, banyak. Weh, banyak. Pernah naik? Tak pernah kat Tak sini. pernah? Tapi kalau itu ada. Oh, cuba pian tengok sebentar Nek Oh, langsung Langsung. Oh. Kawan-kawan. Langsung tepi laut. Ini air macam nak pasang Nek Air pasang tu bukannya macam nak pasang. Oh, air pasang. Pasang memang kalau tidak dia kan kering kat situ. Kalau pasang tinggi tu Nek sampai sini. Kalau sampai lah. Oh. Kat sini sekali-sekali aja. Oh, sekali-kali aja. Oh, Tapi tiap-tiap air yang tenggelam. oh tenggelam. Oh, Nenek bela kambing tu. Itu susah dia makan daun ubi pikul 20 tahun saya nak sikit buat. Ini kalau bela kambing ada buaya ngeri-ngeri juga Nek. Tak pernah tapi Adik dia kat darat. Oh, dia main darat Takutnya dia main tepi-tepi sungai kan? Tidak tak ada boleh sampai segitu sekali mana berani. Ini dengan nenek siapa Nek? Dengan nenek siapa? Sinai. Sinai. Umur berapa Nek? 67. Oh, 67. Tadi pian mampir ke rumah Nek siapa tu? Nek Fatimah. Umur 96 dah Nek Ya, kakak aku. Oh, Tapi beda dia. Kami kan kata 18. Kata orang zaman dulu kata 18. Orang beradik tapi dia yang tua. Kami yang ke bawah gitu. Oh, berapa adik-beradik Nek? 18. Oh, 18. Kata Masya tua Allah. kemarin. Tadi kalau Nenek Fatimah cakap berapa? 15. Oh, dia kan dah tak ingat. Kurang tangan. Jadi kemarin kan satu ada, satu meninggal, satu ada, satu meninggal sampailah 6 betul dia tu baru ada sak bawah sak kami. Jadi
Beda dia. Memanglah macam kalau dia segitu. Yelah, 18 berarti kan macam beda. Kurang-kurang macam 16 tahun. Banyak daripada dia lagi gitu. Kami tak ke bawah jadi ni. Dengan anak dia aja aku suruh pula anak dia gitu. Berarti tinggal berapa lagi, Nek? Dari 18 orang? Tak banyak tinggal di sini. Ada 3, 4. Tinggal 5. Oh, tinggal 5 ni Masya Allah. Lah semualah berjalan. Kakak-kakak aku dia lah yang paling adik-adik dia semasa lah. Tapi baru-baru ni 5 meninggal gitu. Tapi Nek Fatimah pendengaran pun dah kurang Nek. Jadi saya bercakap tu nak dekat betul. Oh, ya memang. Terus tangan dia pun dah gemetar. Dia tu berketurun kata yang berarti pangkat tok. Kambing. Masih banyak kampung kat dalam tu Nek, maksudnya rumah. Depan tu. Ada 5. Oh, masih ada 5 kampung. Bukannya 5 kampung. 5 rumah. 5 rumah. 5 memang depan tu. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak. 6 depan tu. Okeylah Nek, kalau gitu saya lanjut lagi Nek. Ni ada rezeki sedikit. Dari Makcik Sadiah. Okey Nek, kalau gitu pian lanjut lagi ya. Mari ya Nek. Assalamualaikum. Salam. Okey, kawan-kawan, kita akan lanjut lagi ke sebelah sana. Ni ada kandang kambing lah ni. Tu ya. Tu banyak kambing dia tu. Untuk persiapan kurban Idul Adha agak-agaknya. Okeylah kawan-kawan, kita akan lanjut lagi ke depan. Kita lihat suasana perkampungan di sini pula. Masih kampung Celau, kata Nek Fatimah. Tadi tu kakak dia. Kakaknya masih sihat. Ni kawan-kawan, ni ada rumah ni. Masya Allah, cantiknya kampung ni. Banyak pokok niu. Kalau air pasang di sini boleh, ini kawan-kawan, boleh sampai juga ni. Walau kampung ni agak-agak dalam dari kota, tapi jalan dia boleh tahan aspal. Tapi kita disuguhkan dengan pemandangan alam macam ni kawan-kawan, yang sangat-sangat luar biasa ni. Ni ada jalan perkampungannya. Kita bolehlah belok kanan kita. Ni ada rumah. Pak, izin ambil video kampung Pak. Lanjut makan Pak. Okey kawan-kawan, kita lanjut lagi. Tadi bapaknya lagi makan. Ini ada rumah panggung. Masya Allah, lawannya. Kalau kampung macam banyak pokok-pokok kelapa macam ni. Dan itu rumah paling ujung. Masya Allah. Ini jalan dia dah, dari tadi jalan tanah, cuman ini dah berbukit-bukit. Nah, ni rumah paling ujung. Banyak sabuk kelapa.
Ini ada rumah. Belakang dia panggung. Ada ayam. Masya Allah, sungguh lawah kampung ni kawan-kawan. Di sini banyak orang bela ayamnya. Ada orang dalam rumah tapi tak ada dekat luar. Jadi kita lanjut lagi lah kawan-kawan. Jadi kita dah lewat ke sana juga. Jadi kawan-kawan, mungkin video perkampungan kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.